Boleh. Sahabat. Sahabat tadi. Nama sahabat. Sahabat. Sah lah. Besar-sah. Malaikat besar-sah. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam pukul 4 lebih nak asar. Jadi dalam setengah jam ni kita share sikit tentang agama, tentang Islam, tentang solat terutamanya, tentang imam amal solat yang betul kena usahakan. Yang saya cakap, menurut saya tak ingat ada cakap apa tadi. Tiba-tiba macam ni sikit. Macam tu. Ya. Kita solat lah. Cakap dari pejabat ni. Pun tak ada orang nak marah apa, saya nak buat tak apa lah. Itu bukan buat benda tak faedah kan. Bukan benda senonoh. Kalau di pejabat buat apa tak senonoh ke apa, lain lah kan. Pejabat kita ni, macam kita kerja kan, lama dah dia pejabat. Saya kerja IK ni, kerja ni dah 30 tahun dah. Daripada mula jadi tahun 1997 sampai sekarang. Macam-macam berlaku dah kan. Ada yang konten kerja lah, ada tindakan lah, dengar cerita satu orang pergi menyamun pun ada. Saya tak tahu cerita tu, saya tak tahu. Ada orang cerita kat saya kan. Dulu masa mula belajar. Sebab saya tak lama ni saya nak pencen lah. Tapi sebab yelah dia dah tua dah. Bila dah tua ni muka kita pun dah berubah. Lepas tu kita punya lemah lah nak kerja lah. Tak mampu, tak ada kuat sangat lah. Cakap lagi letih pada buat kerja apa di lapangan ke apa kan. Yang ni doktor ni nak buat kerja tu letih. Dalam pejabat saya ni, orang lama kat pejabat saya ni. Saya ni orang lama, 10 tahun dah duduk penolong ni. Dia mana bertukar pegawai tu pun saya bertakkan mana satu pegawai. Jadi kita bukan nak cerita hari ni. Saya nak cerita sikit pengalaman saya semasa bekerja. Pengalaman saya bekerja kan. Macam yang tak datang kerja pun tu lah. Kebanyakannya bukan yang ada pembantu-bantu lah. Pembantu yang pra dia orang lah. Saya pun terkejut. Ada kat pra seorang tu, Penang kan, yang dalam Penang kan, dekat bawah. Ada kena nyaman pun ada. Sebabnya takkan kerja elok, kerja menyaman macam mana pula depan kan. Tapi tak tahu hati dia. Kita nampak macam tu, tapi dia dengan Allah kita tak tahu. Macam boleh je. Yang montir kerja memang biasa dah tu. Datang kerja kan. Sebenarnya dia kena ada display. Kerja kita ada display kan, ada display. Bangun awal, semayang. Itu puncanya. Bila buat dakwah, Allah akan perbaiki diri kita dan segala hal. Dunia ke akhirat ke apa, semualah kita selamat kita. Itulah pentingnya agama. Jadi tanda bila satu orang tak agama betul-betul, tengok jadi kes. Macam-macam kes. Sebab apa ni? Tak semayang. Dakwah ni tinggi sangat. Okey, tak apalah. Kan? Tak mampu buat dakwah, tapi kita dah syahadah, kita orang Islam semayang. Bukan solat. Barulah bila tanda orang tu tak jaga solat dia tak solat betul-betul lah maknanya. Dia main-main je solat. Kalau macam biasa-biasa kan. Dia solat betul-betul, kena ada solat khusyuk, solat yang Allah terima. Jadi kalau kita solat kita gagal, di akhirat esok macam mana? Contohlah kan. Sebab itu pentingnya. Sebab semua agama ada solat.
tentang penting solat. Islam tentunya amalan yang paling tinggi sekali, walaupun pengikut Islam nombor 2. Amalan Islam tu amalan yang ada kerohanian, ada roh, ada bantuan daripada malaikat. Di gereja, contoh di gereja Kristian, saya tak tahu di gereja lah. Ada misalnya di gereja, cek gereja, ada malaikat ke gereja sembahyang tu rasanya? Tak ada kan? Semua malaikat suka orang Islam. Kan? Macam mana nak kata malaikat tu dia tak kira orang tadi? Sila-sila orang malaikat rakyat pun tak ada kat dia kan? Tak ada. Tapi Allah beritahu tak? Allah jaga semua makhluk dia, walaupun dia Kristian ke Melayu ke, ada malaikat rakyat hati dekat dia. Kuliah amalan ni. Sebab amal kena ada lah. Lu ngapa jadi kafir? Semalam masalahnya dia tak kira lah. Kita tak mampu kira amalan kita nak bandingkan malaikat. Malaikat tulis amalan kita. Itu satu benda juga. Tak semestinya Islam kan, tapi kita Allah kurnia Allah. Ikutlah. Walaupun dia tak Islam, macam kisah perempuan Cina, dia pergi makan anjing. Dia bukan Islam. Allah selamatkan dia sebab dia makan anjing je. Dia tak, dalam tu dia tak, perempuan tu Islam ke Kristian ke agama. Mana Allah cakap maksud kerja manusia dalam agama, maksud secara agama. Dalam bayan tak pernah sebut pasal Islam. Dan kita dalam agama Islam, dalam satu amalan agama, tak ada. Dia tak cakap apa. Islam ni kita je yang buat Islam. Kita agama Islam. Jadi bila kita Maulana tu agama Islam, jadi kita kita Islam juga. Kita ada tempat Maulana, tempat Maulana tu Islam. Jadi orang yang bukan Islam deki daripada orang Islam kan. Sebab sikit-sikit Allah tolong Islam, sikit-sikit Allah selamatkan orang Islam. Jadi cuma bila Israel nak bunuh orang Islam, Israel operasi orang Islam kan, tapi dia tak nak, sebab apa lah, orang nak bunuh macam betul-betul tak berani. Jadi dia tindak orang yang lemah. Dia tindak orang yang lemah, orang Islam yang lemah. Jadi Israel kuat, orang kafir, orang Yahudi, dia tindak orang lemah. Macam mana sahabat Nabi buat dakwah dulu. Orang miskin dia tindah. Orang miskin yang banyak yang syurganya. Orang miskin dia tindah. Orang yang tak nak Islam tindah. Kan? Nak bantu orang Islam ni, nak bantu takut pula. Kalau dia tindah, macam mereka bantu Israel. Mereka satu kuasa yang kuat. Dia bantu Israel. Jadi orang nak serang mereka tak berani. Mereka tu kuat. Jadi sebab apa tak kuat? Sebab kita tak bersedia lagi. Kalau kita mati nanti masuk neraka, sebab apa tak bersedia? Kita tak mampu lah. Dia bawa cakap je. Tapi nak mati syahid, nak perang tak mampu. Sebab apa? Belum bersedia lagi. Macam mana Nabi yang khabar dulu. Nak buat hukum hudud. Nak buat kerajaan Islam. Tak boleh. Sebab apa? Kalau dia mati, dia bunuh neraka. Sahabat mati surga, sedia dah. Cukup lah. Dia punya 3 hari, 40 bulan. Sebab baru Nabi tazkir. Macam kita nak keluar, tak dulu. Ada keperluan kan? Berani nak keluar, nak ada duit ke? Keluarga macam mana? Pekerjaan macam mana? Cuti macam mana? Tu baru betul. Orang nak Islam macam tu lah. Ditindah. Orang ditindah oleh orang Islam. Dia nak bantu takut. Bantu bukan tak nak bantu. Tapi nak sama-sama macam Al-Qaeda nak pergi berjihad tu dia tak mampu. Dia orang sebab itulah agama Islam, orang yang pakai serban, pakai kurta semua tu dia dah bersedia lah. Dalam Malaysia macam mana? Dia askar. Mesti tahu askar ni dia jaga sembahyang. Dia nak perang. Kalau dia mati dia bunuh surga. Jadi kita tak bersedia. Bukan sebab kita tak nak pergi kubur pun tak bersedia. Tapi nak mengaku orang Islam terbaik lah. Apa cerita tadi kan? Saya pun tak ingat lah. Ditindah. Kita ditindah. Jadi cara Nabi dakwah bukan macam tu. Cara Nabi dakwah, dia tak bunuh dulu. Jaga tumpukan sembahyang dulu. Kita banyak lagi masa peluang untuk sembahyang, bukan hari ni. Kita masih ada peluang lagi. Kita masih ada peluang lagi kan. Iyalah. Saya cerita sebab peluang. Kita masih belum kiamat, belum besar belum berlaku lagi, tak berlaku lagi. Kiamat besar tak berlaku lagi, cuma kiamat kecil. Kiamat kecil ni mana dia meninggal lah. Jadi nak buat persediaan ni macam mana? Kenapa kita jadi gitu? Tu kan dakwah datang buat dakwah. Sebab kalau sekiranya
kita tak maksud dakwah cara Nabi ni kan. Salahnya kita nanti tak gagal, tak berjaya. Jadi tindas. Orang kafir rumah dia tak suka dakwah. Sebab apa? Dia tak jaga sembahyang. Sebab tu kita jumpa Islam dulu. Bila Islam dah kuat, semua dah keluar dalam, semua dah iman ni, semua dah 4 bulan. Jom kita ajak orang Islam. Berani. Nabi ajar berani. Kita nak ajar kita jadi berani. Ajar berani. Jangan takut. Jangan takut nak bawa motor laju-laju. Jangan takut bawa kereta laju. Jangan takut. Jangan takut muzik-muzik. Jangan takut. Jangan takut supaya takut hantu. Hari ni takut agama macam takut hantu. Nak keluar sikit. Lepas tu kita minat tu satu bahagian. Asalnya bukan kita minat. Asalnya kita nak jadi orang yang baik. Macam mana? Macam kerja Nabi. Jadi Nabi tak boleh, tapi kena buat kerja Nabi. Baru jadi macam Nabi. Tapi kalau takkan nak ceramah, dakwah, nak jadi Nabi, itu bukan kerja Nabi. Kita bukan jadi Nabi, tapi akan dibangkitkan bersama Nabi. Macam mana? Kalau Nabi dapat mukjizat, kuasa banyak, kita pun dapat kuasa macam Nabi. Kita dapat kenikmatan macam Nabi. Berjumpa Nabi. Orang alim tak payah jumpa Nabi dalam syurga. Daripada masyarakat dah jumpa Nabi apa. Duduk dengan Nabi adalah kerjanya. Bukan kita duduk nunggu ataupun Nabi nak menunggu anak minta syafaat. Tunggulah kita ada bersama dengan Nabi ketika itu. Nabi seorang lah. Kan? Ada bersama dengan Nabi. Ini nak jumpa syafaat. Dalam hadis tu saya nampak lah. Saya nampak hadis tu. Daripada masyarakat nanti kan lupa makan ubat lah. Batuk. Kita bergerak tau. Bergerak dari satu Nabi. Jangan sesat sudah. Sesat. Kita berbangun Nabi. Kita bantu. Macam kita bantu Nabi, Allah bantu. Kita bantu agama Allah. Orang lain tak khabar. Dia kata bantu agama Allah. Bukan. Caranya bukan kita bantu. Bantu agama Allah ialah maksudnya kita kena buat dakwah. Kalau kita dakwah mana kita bantu cara bukan kita nak menaikkan darjat Allah, tak. Bantu ni tadi apa? Bantu agama Allah ialah dakwah, tabligh. Dakwah, bantu. Bukan kita nak jadi agama. Jadi Nabi tak. Bila kita bantu agama Allah sebab lebih mulia pada Nabi. Biasa silap macam tu. Lebih mulia pada zaman kan. Lebih besar. Syurga lebih besar adalah syurga Nabi. Sehingga mengalahkan Nabi. Dimimpi cahaya. Bukan Nabi, bukan Rasul, bukan apa-apa pun. Berada di atas timun kasturi. Macam kita tengok istana Fir'aun. Macam tu. Mimbar cahaya macam kita tengok kerajaan Fir'aun. Hebat orang tu. Bukan Nabi. Bukan apa. Mungkin mak Nabi atau ayah Nabi. Tak tahulah. Dia bukan Nabi. Mimbar cahaya. Kita orang bila kita tengok, kita akan mencemburui rasa dengki pada dia, rasa cemburu pada dia. Sedangkan di dunia lu tak buat apa-apa. Perkara dunia dia tak buat apa-apa. Cuma dia jaga iman, jaga amal dia. Kita berasa ada kita masa berpeluang jadi macam tu. Saya tak tahulah sebab memang saya Allah beritahu tak, bukan ada bilangan 10 orang ke 14 orang, tak. Dia tak ada bilangan, saya tak tahu. Tapi nak jadi macam tu, macam mana nak jadi macam tu? Sebab usaha dakwah lah. Bukan sebab semayang. Semayang je. Bukan yang paling tinggi, kerja yang paling tinggi, kerja macam Nabi dakwah. Sebab kerja ni dakwah. Semayang tu wajib, semua orang wajib. Bila tak ada kena wajib. Dakwah je yang kata sunat. Semayang wajib kan. Bila sebut dakwah kata sunat, Nabi tak buat ini. Itu jadi pening lah kita. Sebab apa nak jadi macam tu? Kena buat kerja dakwah. Kerja Nabi. Kerja semayang. Ambil semayang kerja. 1000 orang ambil semayang. Nak bandingkan 1000 ambil satu orang dakwah. Seorang da'i. Ambil tahu kerja apa? Dia tak buat dakwah. Dakwah dia pun dakwah macam dakwah yang biasa-biasa dengan ceramah. Baca kitab-kitab, beli buku. Lepas tu kalau orang dakwah, orang dakwah datang, dia ikut ni okey, ikut ni je. Tak ikut tabligh apa sangat, ikut ni, ikut orang ni. Tak ikut tarekat apa, ikut tabligh je.
Dia macam surah Yasin. Dia meminat dia orang ni betul dia. Saya tak buat tapi ikut dia lah. Saya tak nak buat dia macam tu kan. Mulia. Tak tentu siapa dia. Memang cahaya. Adakah kita tahu kan? Kalau saya lah, matlamat saya nak pergi nak berjumpa Nabi-Nabi. Lepas tu memang nak masuk syurga, tak nak lihat wajah Allah seperti yang saya belajar tadi tu. Saya nak Allah baca Quran, saya nak lihat wajah Allah, saya nak jumpa bidadari, nak makan buah dalam syurga. Itu saya punya matlamat. Lepas tu hiburan lain, contoh hiburan minum air susu tu, itu bukan impian kita. Memang kita menikmati minum mabuk atau minum isap ganja dalam syurga. Tak boleh macam tu. Tak ada benda tu. Bukan kita di Google, dia panggil Google benda tu. Bukan tu. Tu ada. Campuran tu. Tu. Masa kita nak itu punya nak rasa paling nikmat sekali. Ternikmat kita nak surga, salah satu lah dapat hiburan. Matlamat saya itu je yang mana beritahu itu je lah. Sekarang kita semua nak masuk syurga. Orang kafir pun tahu dalam syurga, nak masuk syurga. Itu tujuannya kita buat agama ni dengan cara ni, impian. Pasal lagi impian dunia ni, kita nak pergi 4 bulan, tak nak keluar 3 hari, tak nak tu 4 bulan. Ada macam tu. Cara nak dapat tu tak ada cara lain kecuali buat usaha dakwah pada iman dah. Tentang agama tadi, sebab agama. Allah tak pilih agama. Dan tak sebut apa. Hendaklah kita ikut Islam zaman ni. Menegak parti Islam. Itu namanya tauhid. Kalau nampak tauhid, apa Allah letak mana-mana pun lah, dia tetap ikhlas, dia tetap Allah pilih dia sebagai ahli syurga. Tauhid. Cara tauhid. Lepas tu syirik. Dalam surah agama. Tauhid ni apa? Syariat ni buat Nabi-Nabi. Pecahan satu kalimah la ilaha illallah. Tauhid la ilaha illallah. Macam mana beritahu? Inilah dengan usaha ajak manusia pada Allah. Bukan kita selamat. Kaum keluarga kita yang semua akan diselamatkan. Bahasa Nabi Nuh. Semua yang beriman dengan Nabi Nuh, semuanya Allah selamatkan. Itulah dakwah ni. Menegakkan Islam, dakwah ni. Dakwah ni menegakkan agama, dakwah Islam, dakwah agama, menegakkan agama, memperkuatkan pertahanan dunia kerja dakwah ni, menyebab tak kiamat lagi. Zikir orang dakwah, zikir infradi contohnya. Tak kira, tapi dia masuk tu saya nampak sikit-sikit lah. Ada lah. Satu sebab, tapi kalau kerja dakwah tak ada dah, umat dah jadi rosak, kiamat berlaku. Maknanya dakwah tak ada dah. Tinggal orang yang orang sikit-sikit ni, yang tak ikut dakwah je. Dia orang tak ikut dakwah. Amalan ni yang last sekali ada sebut Allah. Habis je orang tu mati, kiamat terjadi. Sebab usaha dakwah lah tadi dah ucap la ilaha illallah. Sebab usaha dakwah. Macam Nabi, walaupun dia tak ikut dakwah, sebab usaha dakwah tadi. Tengok sekarang ni, masjid penuh orang di sekarang ni. Banyak madrasah sekarang ni. Siapa yang pengasas di Malaysia dulu? Masuk di Kuala Lumpur, Sri Petaling di Malaysia. Tanah Suara Khabar, memang dia yang larang daripada jangan banyak sangat madrasah. Sampai tak cukup hafiz. Tapi satu nak belanja hafiz tu kena pakai duit. Tak ada orang, tapi kerana nak tegakkan Islam tadi, buat madrasah. Tak mampu cari dana nak indukkan Islam. Cara yang dia belajar macam tu. Dan Muhammad memang buat, tapi madrasah tak ada madrasah. Sahabat-sahabat yang bukukan Al-Quran, sahabat yang bolehkan hadis. Macam itulah peranan Nabi. Wah, siang malam cerita beragama. Yang menghidupkan suasana ni sahabat-sahabat. Sahabat-sahabat yang keluar jauh-jauh. Dia kena dakwah sahabat.
Sebab aku dakwah. Kalau kita sebab apa? Dakwah kita bergerak. Kita menyampaikan Islam. Kalau dakwah tak ada, macam itu kata orang bayi takhir tu, dia tak ada dakwah, tapi sebab usaha dakwah tadi, betul bayi tu Allah selamatkan juga bayi takhir. Tak tahu siapa bayi yang takhir. Dalam bayi dia tahu dia tak, dia kena gunakan ayat-ayat yang supaya kita dapat faham tu. Dalam dakwah ni kita nak bagi kefahaman pemikiran, fikir kita nak tukar fikir dunia pada fikir akhirat. Yang nak fikir dunia je. Itu sebab Alhamdulillah dapat dakwah cara dakwah ni kena cakap, dengar, lihat, fikir. Tu sampai ke hati. Hati tu dia menenangkan fikiran. Dia tak sibuk dengan urusan dunia. Dia kita sahabat. Pakai fikir. Macam mana kita fikir nak makan. Contoh tadi nak pergi McDonald. Fikir tu dah ada di sana dah. Kita pergi ke sana dah. Macam kita fikir nak masuk syurga. Jadi gambaran syurga tu dah nampak dah. Jadi gambaran syurga tu dah nampak dah. Jadi fikir. Dia tukar fikir dia. Kan dia fikir, saya nak fikir ke syurga macam ni, sekian-sekian amalan macam tu. Lepas tu, bila kita amal banyak, orang tak amal kita pun rasa apa guna ke semayang semua ni. Aku ni bukannya jahil sangat, aku semayang. Aku buat agama. Tapi engkau tu ngapa macam tu? Kan? Dia pula dikabar pula sama-sama dia. Aku Islam lah, aku buat ini lah. Tapi neraka juga. Tak apa lah. Tak ada lah. Saya fikir, saya punya fikir. Kita tengok macam orang tu macam tu. Jadi walaupun saya tak tahu keadaan sekarang ni, tapi saya dapat rasakan. Macam saya buat dakwah, bukan saya 30 tahun lah. Suasana agama tu, orang dakwah mewujudkan suasana agama tu. Cuma ada satu je yang kita tahu, yang masalah saya ialah, saya tak, orang ni walaupun kita baik, orang tak hormat kita. Orang tak hormat kita. Pakai biasa. Kita dah dakwah, orang tak hormat kita. Boleh tak hormat kita? So, apa kita tak nak dunia ni? Kita pun tak nak dunia. Kita nak daripada Allah SWT je. Biar Allah kita. Orang tak kenal kita pun tak apa lah. Tak terkenal-kenal sangat lah. Tak kenal jadi penyanyi, jadi pelakon. Itu terkenal. Lepas tu, tutup aurat lah bersama lelaki perempuan. Berlakon. Tak apa lah. Lama-lama buat itu dah tak dapat jaga semayang. Kita rasa macam tu lah. Orang tak hormat kita. Orang yang hormat siapa? Tun Mahathir. Banyak duit. Hormat. Orang ikut Fir'aun. Banyak harta. Orang kaya. Kita sok iman kita sebab itulah. Allah dah khabar bagi harta tak boleh kejayaan. Pangkat darjat tak boleh kejayaan. Agama. Kerja dakwah. Kejayaan sebenar di dalam bila masuk surga. Kejayaan sebenar dapat bersama bidadari. Dapat ketenangan. Dapat masuk makan dalam istana. Ada istana lebih hebat daripada dunia ni. Sebab itu agama dakwah dihina. Nabi dihina, dilempar batu, dimarah, dipukul. Punya teruknya nak sebab itu orang macam orang kaya ni lambat masuk syurga sebab itu lah dia ingat kekayaan tu boleh bagi kesenangan pada dia. Sebenarnya bukan. Ketenangan bukan pada kejayaan bukan pada agama. Kejayaan taat perintah Allah, cara Nabi. Itu je. Tak perintah Allah. Semua ada perintah Allah. Kita rasa ni sekarang kita rasa tidak dimuliakan. Kalau nak mulia macam tu, pergi jadi jangan kerja, duduk kat masjid surau je. Lepas tu cari pengikut, biasalah. Tu cari pengikut. Zaman-zaman dakwah sekarang ni kan. Dengar depan cakap ilmu ni. Oh ni betul ni. Tapi pada mulut je. Pada hati apa? Nampak kereta, nampak bini, macam mana nak jadi pemimpin. Awak dah bagus, mengalahkan mufti lah. Contoh macam tu, ustaz-ustaz hari ni. Duduk dalam TV, bersyamah. Kita yang luar ni, kita lah. Oh ini, pertama Al-Quran lah. Kita nak tengok Al-Quran. Kita ambil ilmu di situ. Kalau nak cerita buat dakwah, kita nak pandai-pandai nak pergi sahabat, tak payah. Itu ilmu dia duduk daripada hadis Nabi kamu. Ilmu akan baca macam mana. Ustaz ni belajar, jangan belajar hukum hakam, tak payah belajar.
Baca Quran, dengar dia berceramah, itu je. Baca Quran, dengar dia berceramah, itu je. Inilah apa-apa yang kita amal masalah kita amal. Macam mana dia aman, tapi kita tahu sunnah Nabi macam tu, macam tabligh, tapi mengapa kita nak ambil ilmu, nak baca Quran dengan dia? Dia belajar Al-Quran, dia baca, betul kan maharah tu. Tapi kalau kita kena jadi guru yang merusyid dia, kalau guru tu ulama, masalahnya macam mana nak cerita? Cerita khabar ustaz tu gagal bukan pada ayat yang dia baca, tak. Gagal sebab kita malas, kita salahkan diri sendiri, tempat dia kita nak belajar, tak nak belajar. Dia berikan ilmu yang betul, bukan ilmu yang kita amal tu betul. Kalau tu gagal, jadi manfaat dia belajar. Tapi lah usaha agama, sebab itu kita duduk dalam kita muliakan alim sebab kita nak ambil ilmu daripada dia. Kita nak belajar ilmu daripada dia. Mulia maksudnya, mulia dia kerana ilmu. Kerana ilmu dia. Kerana ilmu dia mulia. Ini kita nak mulia macam, kita kena betul keperluan kita. Jaga semayang. Jadi bila kita tak semayang, kita rasa orang hina. Suami hina dia, suami pandang dia. Jadi tak semayang. Dulu cakap dah, ngapa tak nak semayang, sekarang nak semayang. Tak nak berapa. Kita kena sekali dua lama-lama akhir macam itulah. Masalahnya boleh macam mana boleh kita belajar daripada ustaz-ustaz yang ada muda. Sebab apa? Saya satu cerita di Al-Quran lah kan. Satu ustaz memang terkenal di Malaysia ni. Beragama dia. Kalau tuan tahu apa pahala Al-Quran, apa nak tahu? Kalau dia kata baca Quran kita ya di masa tu tak pernah. Kalau baca surah Munjiat tu daripada buku lain, tu baca juga. Boleh baca juga. Bukanlah teruk sangat, bukan negara selama-lamanya. Masalah kalau ustaz gagal, negara selama-lamanya tu kita nak belajar orang yang tak ada ilmu, tiba-tiba itu ajaran sesat. Ni kita boleh di amal ni. Amal. Pahala. Dia bukan negara selama-lamanya. Dia tahu ustaz dakwah dia ikut tabligh, ustaz semua nak bilang. Yang belajar gaurat semua dah pergi India. Cuma masalahnya yang gagal ni ya, sebab apa kan, semua dah 3 hari 40 hari tu biasa. Yang muda semua dah pergi IPB dah. Dia kalau dia gagal juga sebab apa, saya tak tahu sebab apa. Sebab apa dia gagal. Orang yang kata kita mana tahu. Dia pada awal je dia satu maknanya China. Sebab dia menjual agama ni macam orang jual dalam masjid lah, macam tu lah contohnya. Mana boleh tak boleh jual barang Nabi khabar, lama tak boleh jual barang agama pun tak boleh jual dalam TV radio, tak boleh juga, macam tu lah. Nabi tak benar kan. Ilmu sebab apa kita boleh ambil ilmu sebab dia dah tahu kisah apa semua. Dia dah keluar IPB, dah keluar 4 bulan. Dia tak, tapi dia tak keluar macam orang tabik tiap hari pergi malam markas, tiap minggu pergi markas, tak lah. Gagal sebab apa? Macam mana orang jual barang dalam masjid. Kita ambil barang sebut tentang ni. Jangan derma. Jangan cerita tentang pangkat, harta, khilafiyah, mazhab. Tak boleh. Dia ni dia menjual agama. Apa? Cara dia tu apa benda macam tu lah. Betul-betul dia menjual macam mencari keuntungan semata-mata pada agama. Tak boleh. Mencari keuntungan semata-mata untuk mendapat kesenangan semata-mata menjual agama. Macam tu. Tabligh ni dia mana-mana ada kerja dia, bukan semua jadi. Kerja dia madrasah. Ada murid boleh ikut dia. Jadi kita ni kerja, ada 2 kerja. Satu ni satu akhirat. Mana apa macam tu juga, ada kerja dunia, ada kerja akhirat. Di dunia dia mengajar hadis. Dia kerja jual makanan. Tapi tak mewah. Kita nak senang, kita tak nak ikut. Tapi busuk, kotor. Macam mana Allah ciptakan Adam daripada tanah.
Busuk kotor malaikat khabar tak payah ni. Tak payah buat manusia ni kotor busuk. Manusia. Ni malaikat ni. Dia kata, ni macam kita tengok. Kita nak tengok nak malaikat. Nanti kita suka orang putih ni. Orang dalam putih. Orang lawa. Pakai harta. Orang tablik ni lah. Busuk, kotor. Jadi bila macam tu, iblis khabar aku. Ini ada aku daripada api. Kau daripada panah. Mana kau boleh buat macam tu? Tengok macam tu. Jadi kita keluar agama. Kita nak tukar fikir kita. Kita nak Nabi macam tu. Dan bukan di dunia. Dan surga dan dia kaya. Orang kaya, orang Fir'aun akan masuk neraka. Orang susah masuk surga. Jangan jadi senang. Lagi miskin, lagi susah, lagi cepat masuk surga. Kan? Lebih macam tu. Kita cuba orang. Lepas tu kita nak rasa dimuliakan. Dan kau nak mulia apa? Mulia bukan duduk dalam hormat dia. Kemuliaan agama Allah yang muliakan kita, bukan manusia muliakan kita. Macam mana di dunia tengok dia susah. Dan India lagi. Rumah tak ada apa, makan tak ada apa, susah. Dia besar, tengok siapa makan neraka, siapa makan surga. Penting. Jadi kita kena amal sunnah ni nak dapat perkara ni tak cukup keluar 3 hari, tak cukup. Belum memang tak sampai semayang tak betul lagi. Dah tak pandai semayang, keluar dakwah lah, baru semayang diterima. Pandai tak pandai tu bukan. Dia tu dah tak belajar, dia keluar ni kita belajar. Rajin tahu, kita belajar bertambah rajin. Pertama iman yang masukkan kita surga, bukan ilmu saja. Iman, amal lagi banyak, pahala lagi banyak, kena keluar lagi. Kalau takat macam kita takat tu, kena keluar lagi. Dah pandang orang macam tu, pemikiran kita kena keluar lagi. Dah keluar 3 hari, kena 40. Tanpa 4 bulan, barulah macam insya-Allah saya dah sikit-sikit saya dapat lah. Dapat rezeki lah. Boleh sikit-sikit. Itu. Apa saya jadi macam ni lah. Tak keluar dah, habis lah. Keluar lagi. Suruh lagi. Dakwah lagi. Sampai Allah terima. Tanda Allah terima apa? Bila mak ayah anak dia masuk syurga. Tanda Allah terima. Dan apa kita gagal? Senang je. Dia tak buat dakwah sungguh-sungguh. Gagal tu. Ada perkara dalam keluarga tu namanya. Anak sendiri yang meninggal Nabi. 3 orang Nabi. Lelaki 3 meninggal. Sudah Nabi tu. Miskin. Macam mana perasaan tu? Tu anak dia yang meninggal. Perempuan pula 3 orang. Fatimah sempat dengan dia. Yang lain semua meninggal. Nak bandingkan Muhammad dulu. Sahabat dulu. Tak kalah kita. Di zaman ni dakwah dah moden. Dakwah kita tengok kebaikan orang. Jangan kita nak fikir dunia ni sementara je. Keluar lagi lah. Satu orang. Dia dah. Tapi saya rasa tak siapa macam tak kena je. Dia kena pergi haji dulu. Dia dah keluar 3 hari. Dia kena pergi haji lah. Keluar 40 hari tak apa, dia pergi haji tak lah. Tapi dia tak macam mana terlawan pula dakwah. Tak apa dia pergi haji. Balik haji sama je. Tak semayang juga, baik tak pergi haji. Baik keluar 40 hari. Belanja murah, makan dapat. Lagi berapa pada haji. Banyak belanja. 10,000. Lebih daripada 20,000 belanja. Keluar 40 hari baru 500. Paling banyak baru 1,000. Baik keluar tu. Pahala lagi banyak. Pilih. Nak keluar 40 hari ke nak pergi haji dulu ke? Nak beragama ke? Nak ikut tabligh? Nak jadi Islam? Mana pilih? Kalau orang usaha agama ni mula tabligh dulu baru usaha. Tu orang yang betul. Mula dia dah keluar 3 hari, dia ikut tabligh 3 hari 4 bulan. Dah dapat ilmu dakwah macam mana, baru dia jadi orang biasa. Dan yang biasa tu lah orang boleh terima dia punya pendakwah dia tu. Orang dapat amal apa dia belajar. Belajar tentang dakwah je. Cerita buat dakwah. Itu dah belajar baru mengajar. Belajar kat degree dekat Amerika, balik baru dia belajar. Itu kan. Ustaz macam tu. Macam dakwah je. Okay, macam tu. Okay. Nak fikir orang nak ikut tak ikut, kita belajar di surau lah. Kita berat tak baca taklim, borok-borok sembang, belanja makan. Sampai baru kita gunakan ilmu dakwah tadi tu. Allah tu jadi masuk
biar kita jadikan dakwah masa hidup. Kan? Kerja you tinggi-tinggi, balik mengajar lah. Bukan asyik. Itu saya silap. Cerita itu yang saya fikir lah. Dia kata okey lah. Hidup kan 5 amal di kampung. Kalau keluar, kita keluar. Saya dah keluar. Saya akan ajak orang yang dah keluar tu, jumpa dia. Jom ni keluar dengan sekian. Jom. Saya ajak. Keluar je. Gitu je lah. Mengajar. Gaji. Dapat gaji. Oh, dapat gaji banyak. Nah, suka belajar. Supaya cerita nampak. Itu maksud nak jadi ustaz tak? Mengajar taklim. Macam mana siapa sahabat tu? Nama dia. Nabi hantar dia mengajar taklim. Dia tak zaman dulu ada taklim. Yaman kan. Nabi hantar dia. Dia balik-balik Nabi dah meninggal lah. Mengajar taklim. Bukan mengajar orang tabligh, jangan mengajar kitab lain pula. Mengajar hadis. Mengajar Quran tak pandai lah. Itu kerja ustaz. Kita boleh ambil ilmu daripada situ. Ustaz ni mengajar Al-Quran. Maknanya kalau kita dah peringkat itu, okey lah. Itu maksud sebenarnya dakwah sebenarnya. Mengajar. Surah dan majlis tak kisahlah. Orang boleh terima sekarang ni. Luar tak boleh terima. Kita turun ke arena agama. Kerja dakwah yang sebenar. Dakwah Nabi. Di Mekah, di Madinah buat apa? Di Mekah buat dakwah, dapat iman yang kuat tu. Di Madinah Nabi mengajar, Nabi sentiasa di perang banyak lah tu. Nabi dah mengajar hadis kepada ahli sufah. Nabi pakai baju putih. Semua tak ada. Itu yang gambar-gambar tu. Yang saya tahulah sebab takkan Allah ni sayang bila kita apa tahu kita nak kesenangan, nak kerahatan, nak ketenangan. Sahabat pun tahu dah. Nabi pun yang Nabi haji pun sekali je. Umrah 4 kali banyaknya. Belajar. Ajar anak-anak, ajar di surau kan. Jadi imam. Itu sebenarnya maksud dakwah. Dia dah dapat degree dah. Nak ambil lagi PhD, tak master. Tamak orang ni. Tapi dia banyak pengikut atau banyak apa? Banyak suasana nak ikut suasana sebab dia masjid tahulah dia lah. Bagi yang mak ayah kita suka tu. Mak ayah kita tengok, mak ayah kita suka lah kalau kita tengok anak kita ni tak apa-apa Quran. Saya kata adik apa Quran 30 juzuk je lah. Tak payahlah jadi Maulana sangat. Macam tu kan. Itu betul. Maulana susah adik. Kalau jadi Maulana nanti kena pergi Mesir, kena pergi India, kena belajar ni, kena bayar 4 mazhab. Tak payah adik tinggi sangat. Itu yang penting abang nak adik baca hafal 30 juzuk je. Itu je abang nak. Macam tu lah kita anak. Lepas dapat keadaan Subhanahu Taala. Macam kita tengok kawan kita kawan kita. Jangan macam tu. Kita buat apa jangan kita tengok ustaz-ustaz tu lagi ilmu. Macam kita sayang anak, sayang sahabat kita. Cukuplah dakwah kan. Saya pun panjang. Kita lihat orang lain kita dah tahu dah. Kan? Jadi ada 45. Saya nak baca hadis yang kedua sebenarnya tapi dari ke asal lah. Kita nak balik ni, saya nak sembahyang InsyaAllah. Nanti hari esok lepas pukul 12 masa ni saya baca hadis yang kedua. Iaitu celaan ni orang meninggalkan celaan mereka yang meninggalkan solat. Meninggalkan solat. Hazrat Ubadah bin Samit. Sekejap lah. 5 minit. Hazrat Ubadah bin Samit telah berkata, kekasihku Rasulullah telah memberiku 7 perkara. Sabda baginda, jangan menyekutukan Allah dengan suatu apapun. Walau kamu akan dibunuh atau dibakar atau disalib. Jangan meninggalkan solat dengan sengaja. Kerana siapa meninggalkan solat dengan sengaja akan keluar daripada agama Islam. Terkeluar daripada Islam tak apa lagi. Tinggal Satu je waktu je. Jangan melakukan maksiat. Kerana perbuatan maksiat akan menyebabkan kemurkaan Allah. Jangan minarak kerana perbuatan itu adalah ibu segala maksiat. Sebab Imam Tabrani. Di situ. Yang di nombor 2 rangkaian. Keterangan. Perkara yang sama terdapat dalam sebuah hadis lagi yang diriwayatkan oleh Hadrat Abu Darda. Katanya, kekasihku Rasulullah telah memuasatkan kepada saya bahawa jangan sekali-kali kamu menyekutukan Allah dengan suatu apapun. Kalau kamu dicincang atau dibakar. Jangan tinggallah dengan sengaja kerana siapa meninggalkan solat dengan sengaja
maka Allah tidak bertanggungjawab terhadapnya. Jangan minum arak kerana perbuatan itu adalah kunci segala kejahatan. Ini keterangan dia pesan macam tu je. Abu Darda. Nabi pesan pada diriwayatkan oleh Abu Darda. Nabi Muhammad Abu Darda di khabar. Dia wasiat kepada Abu Darda. Jangan mewasiat. Wasiat kepada saya bahawa jangan sekali-kali kamu mengutukan Allah. Walau kamu dicincang atau dibakar. Tapi jangan murtad. Tak apa. Islam, orang kafir, jangan sampai murtad. Tak apa. Ini Islam lagi. Lagi masalah murtad pula. Awak kata agamanya banyak. Cukup agama. Mana itu lagi teruk lah. Nabi kata jangan murtad walau kamu dicincang atau dibunuh atau dibakar. Jangan murtad. Jangan tinggal solat dengan sengaja. Semana ada masuk sembahyang. Kerana sesiapa meninggal sembahyang dengan sengaja, Allah tidak bertanggungjawab terhadapnya. Jadi dengan Allah senang je. Kita ni sama-sama orang tengok dia tu. Allah mengapa dosa Allah khabar jangan syirik je. Kalau kamu syirik, selama-lamanya. Tapi kita walaupun kafir macam mana, jangan murtad. Adalah amalan tu. Adalah amalan jangan murtad. Orang murtad tu tak tahu. Murtad ni memang tak masuk surga lah kalau nak murtad. Jangan minum arak. Buatan itu kerana arak ni lah punca segala kejahatan. Punca segala kejahatan. Perangan ayat ada 2. Jadi daripada hari 2 saya baca sekali lalu, apa yang penting ialah walaupun orang apa tadi tu, walaupun orang macam diseksa kita, macam diseksa, tapi jangan murtad. Jangan melakukan dosa-dosa besar, maksudnya lah. Jangan melakukan dosa besar, mencuri ke, minum arak, mengisap ganja ke, merompok ke. Itulah keputusannya. Jangan murtad sudah. Tak sembahyang pun tak. Ada jaminan jugalah. Kan? Ada apa 5 lah. Sembahyang insya-Allah. Ini saya nak balik awal. Banyak lagi nak buat ni. Saya tulis sikit. Kita hantar habis subhanallah berhamdika. Sudahlah hantar asal kau atubu ilaih. Okey. Wallahu a'lam.